Seperti yang aku janjikan, kasut ni aku akan bagi review selepas 100 kilo. Dan kasut ni menghampiri ke 200 kilo. Ikut apa yang aku boleh kasih sejujurnya review, kasut ni antara kasut yang the best aku pakai. Sebabnya kasut ini, kalau untuk version lama, aku pernah pakai V10 buat marathon. Dan kasut ni adalah V14, version paling latest. Kenapa aku kata best? Sebab aku dah pakai ini untuk buat easy run. Daily training memang sesuai untuk pakai kasut ni. Even long run pun memang sesuai. Aku dah try antara paling jauh pun pernah capai dalam 19 ke 20 kilo. Itu paling max aku pernah cuba sepanjang 2 bulan ni lah. Untuk easy run tak ada masalah. Aku pernah try hampir setiap hari juga. Ada 5 ke 8 kilo. Yang paling korang nak kenal, dia menggunakan teknologi midsole Fresh Form X. Dia memberi stability dan responsif kepada pelari itu. Dan korang tak akan rasa kaki sakit tau. Dengan keadaan badan aku, beratnya ada lebih kurang 63 ke 65 kilo, which is memang sesuai untuk pakai kasut ni. So bagi korang yang berminat, kasut ni aku rasa memang agak-agak cantik. Dia ringan, dia mempamerkan kasut yang sesuai untuk korang nak buat long run, untuk buat easy run, daily training yang mengejar mileage. Tapi aku rasa mileage yang lebih 100 kilo untuk elite runner mungkin agak kurang sesuai. Tetapi di bawah 100 kilo untuk beginner runner sesuai untuk dapatkan kasut ni. Cumanya yang kurangnya tentang kasut ni, ketika aku buat tempo run, dia agak berat. Mungkin dia mempamerkan stability dan juga cushion yang agak ringan untuk teknologi yang baru ni. Tapi bagi aku dia masih lagi agak berat. Ada kasut-kasut lain yang lebih ringan untuk buat tempo run. Tetapi untuk pace 5 dan ke 6, aku rasa masih sesuai lagi buat tempo run. Kalau untuk pace 5 ke bawah, kalau korang main average pace 4 yang agak laju, memang aku rasa agak berat sikit. Lagilah kalau kau buat interval run yang speed workout dan sebagainya, high intensity, memang aku rasa kasut ni mungkin agak kurang sesuai. Ni bagi pendapat aku lah. Sebab aku pernah try pace 4 and above, dan dia agak berat sikit. Tapi so far untuk buat daily training, easy run yang mengejar mileage tanpa rasa kecederaan, fatigue, sesuai untuk pakai kasut ni. Dan kasut ni sesuai lah untuk aku yang ingin buat base training. Memang sesuai lah untuk beginner runner yang mengejar base training, untuk kuatkan kaki, untuk lebih sustain mencari kasut yang tahan lama. Durability untuk kasut ni memang sangat ok. Dan kasut ni aku rasa memang akan tahan lebih lama. Dia punya midsole, outsole memang just nice. Even 200 kilo masih cantik lagi. Tengok, kasut ni antara yang terbest lah dari design. So itu je lah review jujur yang aku boleh katakan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi next video. Bye bye.